16 menggunakan peluru 5.56. Tuan-puan akan melakukan tembak dalam keadaan 3 kedudukan, iaitu berbaring, berlutut dan juga berdiri. Okey, sebelum tu saya perkenalkan dulu komponen-komponen senjata M16. Okey, tuan-tuan boleh tengok kat sini kita ada laras, penjara hadapan, bahagian penghadang tangan, tangkai pembawa, penjara belakang, udi, kunci selamat, picu, pemegang tangan, rumah kelopak dan juga kelopak. Magazine. Okey. Sebelum tuan-puan melakukan tembak, tuan-puan akan dibekalkan sebanyak 2 magazine dan 30 butir peluru. Baik, untuk tuan-puan masukkan peluru ke dalam magazine M16, tuan-puan hanya perlu tekan daripada atas turun ke bawah. Ingat tengok lekuk, anak peluru mesti mala ke depan, masuk, tekan je ke bawah. Ambil yang seterusnya, letak di atas dia, tekan saja ke bawah melalui bibir kelopak atas ni. Okey, tuan-puan akan dibekalkan hanya 2 kelopak saja. Tapi tuan-puan akan tembak sebanyak 30 butir. Jadi setiap kelopak tuan-puan isi 10, isi 10. Nanti semasa jalan tembak kita akan isi lagi 10. Okey. Baik, sekarang kita bergerak pada cara pengendalian senjata semasa latihan menembak. Tuan-puan, untuk tembakan pertama, tuan akan tembak dalam kedudukan berbaring dulu. Okey, tuan akan dapat arahan daripada pegawai tapak. Detail sedia. Mara ke hadapan. Ambil kedudukan. Terus tuan-puan, berbaring dulu. Ambil kedudukan yang selesa. Detail, angkat senjata. Bawa tuan-puan, ambil senjata tuan-puan. Detail 10 butir, 1 kelopak isi peluru. Bawa tuan-puan ambil magazine. Masuk ke dalam rumah kelopak. Diam. Dapat arahan, detail, siap. Tuan-puan terus buat pergerakan cekah dan lepas. Bila ada peluru, tuan-puan tarik je, tuan lepas, dia akan terus pergi ke depan. Okey, terus diam. Dapat arahan, detail, sasaran di hadapan, jalankan tembak. Terus ambil kedudukan, buat kenangan, melihat target menggunakan penjara hadapan melalui penjara belakang. Pastikan semasa tuan-puan melakukan tembak, pastikan bahagian kelopak tidak cecah tanah. Tuan-puan kena ampu sikit. Kalau tidak, senjata akan sangkut. Peluru tak boleh keluar dengan lancar. Okey, lakukan tembak sebanyak 10 kali. Terus tembak. Okey. Dekat sini, habis je tembak 10 butir, tuan-puan terus je baringkan senjata ke bawah. Diam je. Tunggu arahan seterusnya. Dapat arahan daripada pegawai tapak. Detail, berlutut, 1 kelopak, isi lagi. Tu tuan-puan bangun. Ambil kedudukan, berlutut pula. Baru tuan-puan angkat senjata. Letakkan tapak udi di bahagian pangkal perut tuan-puan. Pegang pada bahagian penghadang tangan. Baru tuan-puan buat pergerakan buka kelopak. Ini kelopak yang baru. Masukkan. Tampar pada bahagian pelepas bahagian kerja di sebelah kiri ni. Okey, diam. Titik, sasaran di hadapan, jalankan tembak. Jalan lagi 10 butir. Okey, habis turun. Habis 10, tuan-puan akan dapat arahan. Detail, letak senjata. Terus je letak. Okey, dekat sinilah masa untuk tuan-puan untuk load lagi 10 butir peluru ke dalam magazine yang kosong. Kat sini tuan-puan akan buat isi peluru. Settle. Isi 10 butir. Okey, tuan-puan akan dapat arahan. Detail, berdiri, 10 butir, 1 kelopak, isi lagi. Ambil kedudukan berdiri.
ambil kelopak, masuk dalam kocek, baru tuan-puan angkat senjata. Baru buat perbuatan buka kelopak. Masuk kelopak ya. Baru. Okey. Dapat je kat sini arahan detail siap. Terus tampar. Sasaran di hadapan, jalankan, tembak. Terus ambil kedudukan. Jalan lagi 10 butir. Habis, turun. Okey. Untuk langkah keselamatan, kosongkan senjata. Apa yang perlu tuan-puan buat yang mula-mula adalah pastikan tuan-puan keluarkan kelopak dahulu. Tarik tangkai cekah 2-3 kali. Dan ramas picu dan tutup lubang liang buang. Okey. Habis, baring senjata. Semasa menembak, minta tolong tuan-puan lakukan tembakan tendangan dalam masa sendiri. Jangan sekadar tembak, sekadar nak habiskan 30 butir. Tolong jangan bazir. Sebab langkah kita akan ambil. Tolong tendang sebaik yang boleh lah. Okey, ada apa soalan tuan-puan? Okey. Bila ada peluru, kita hanya cekah dan lepaskan sahaja. Okey, itu yang dimasukkan. Okey, dan juga semasa tuan-puan cekah, okey, pastikan magazin tidak berada di sini. Kadang selalu nak cekah, dia tahan sini. Bila dia tahan, dia tarik. Kadang dia tolak balik pun, lepas tu tidak masuk dengan sepenuhnya. Okey, itu yang bila tembakan pertama dia kosong. Tak. Okey, cekah kedua kadang pun dia tak masuk. Okey, sebabnya semasa kita letak ni takut dia punya mulut magazin ni dia tak masuk yang betul dekat rumah magazin dalam ni. Okey, dan semasa juga kita menjalankan tembak, jangan letak dia di tanah. Itu sebab kita minta ampukan dia. Okey, stand guna siku. Dua-dua siku ni standkan dia. Senjata akan bergerak. Bila dia bergerak, tu kadang-kadang peluru kelonsor tak keluar, peluru dah masuk, kadang peluru tak masuk. Okey. Itu dia kita stand. Standkan sikit je. Tak berat pun, 2.95 kilo je. Okey. Stand yang betul-betul ni. Stand. Okey, ampukan dia sikit. Okey, boleh? Boleh? Ada pertanyaan lagi? Kau tembak tu, yang hitam tu. Hitam tu kan lupa gambar ni. Target ni macam mana. Mana hitamnya? Tu yang hitam tu. Mana hitam? Atas tu, atas tu. Baik, siap. Masalah penampakan tadi. Dugong. Ada kuning sikit tengah tu ke? Yang tengah-tengah tu. Ada kuning sikit. Dia sebelah dia. Kau tembak helmet dia. Angkat senjata. Baring dulu, baring dulu. Baring dulu. Baring ya. Tok, aduh pitok ni. Jangan disodokkan arah tu. Tuh, bos. Cari bakas. Kacau orang, Mat. Kacau kau, Mat. Macam UTK pitok oh, pakai topi. Dia kedudukan dia tu. Kedudukan dia tu. Kaki lurus, kaki lurus. Sasaran di hadapan. Pasal sendiri.
Jalankan, tembak. Magazine tu. Okey, jangan tembak, boleh tembak. Ramas. Tampar sebelah kiri. Salah tempat tampar tu. Ha. Sasaran di hadapan, masa steering. Jalankan, tembak. Uish, belum apa dah tembak. Ha? Kau detail berapa? Dulu. Ha. Pilihan raya permohonan sebelum. Masuk. Alamat. Apa? Masih boleh. Dah keluar ni kan? Yalah. Ke tepi bah kau, Mat. Celaka kau. Nak malebon. Untuk keselamatan. Kosongkan. Ha? 2. Kosongkan kereta. Kenapa nak masuk bokeh? Pakar-pakar ni, otai berbisa. Sokolo tigat awak. Sokolo tigat. Saya memantap pula. Saya memantau. Pegawai disiplin lapangan. Jadi salah kosong. Bawa tumpah jauh. Sialah. Titik merah dah dah dekat bahu merah. Ini baring saya ingat ini. Jangan baik main lah. Target 3, target 4, belakang sikit. 3, 4 belakang sikit. Musik belakang sikit. Siap. Ketika habis. Tarik kita lepas terus. Laras. Darah masih ke hadapan. Laras. Jari di luar picu. Sasaran di hadapan, masa kiri. Jalankan, tembak. Okey. Tenang dulu. Tenang, tengok target betul-betul nombor berapa.
Ke kanan lagi kop. Ke kiri sikit kau. Ke kiri sikit ya. Okey. Kanan sikit. Masuk kan? Dua yang masuk. Okey, bangun. Ya. Bawa atas sikit yang tadi. Masuk. Baringkan satu masuk lagi. Letak senjata 10 butir 1. Sam. Mantap Sam. Oh, otai ni. Ni komando apa ni? Komando penjara. Shakira. Antam saya lah, Bo. Najau. Mantap, Wak. Pelatih terbaik Pulau Pen siri 1 2000 berapa anda? 17. Beat. Baring dulu, ambil selesa. Dah selesa, capai senjata, bawa ke hadapan. 10 butir 1 kelopak. Esem turun. Ambil kelopak, masuk kelopak, diam. Tahu dia terkali kan? Mat, boleh bakal kau. Tarik slide habis, lepas habis. Okey. Tarik, lepas terus. Sasaran ke depan. Masa kiri. Jalankan tembak.
Mat, atas sikit tadi. Baringkan. Bawah sangat. Tengah dah ke tengah je tu. Kedudukan melutut 10 butir, 1 kelopak, AC lagi. Melutut dahulu, senjata biarkan baring. Melutut dulu, ambil selesa. Ambil selesa dulu. Selesakan duduk awak, baru capai senjata. Sasaran di hadapan, masa sendiri, jalankan, tembak.